Kadang-kadang, perkara yang paling simple, itulah yang paling mudah buat orang tersenyum. Baru-baru ini, Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Hannah Yeoh, mencuri perhatian ramai dengan satu momen yang cukup santai tetapi bermakna. Dalam satu video sempena sambutan Hari Raya, Hannah dilihat menari joget dengan penuh ceria di perkarangan bangunan Sultan Abdul Samad. Sebuah lokasi bersejarah yang bukan sahaja cantik, malah penuh nilai warisan. Lebih-lebih lagi selepas dinaik taraf baru-baru ini. Apa yang menarik, Hannah sendiri mengakui dia bukan seorang penari profesional. Tetapi itu tidak menghalangnya untuk mencuba. Dalam captionnya, dia sempat berseloroh meminta maaf kerana tidak pandai menari, namun tetap mahu mencuba khas untuk memeriahkan suasana Hari Raya. Dan mungkin di situlah letaknya keindahan momen itu. Bukan tentang gerakan yang sempurna, tetapi tentang keberanian untuk mencuba dan berkongsi kegembiraan dengan orang lain. Video tersebut juga menjadi lebih mencuit hati apabila muncul seorang pak joget yang menari secara spontan, menambahkan lagi suasana santai dan menghiburkan. Melihat gelagat mereka, ramai yang tersenyum. Ada yang memuji usaha Hannah kerana berani keluar daripada kebiasaan. Ada juga yang rasa momen seperti ini membuatkan suasana Hari Raya terasa lebih hidup dan dekat dengan rakyat. Kadang-kadang, kegembiraan itu tidak perlu terlalu sempurna, cukup dengan keikhlasan dan sedikit keberanian untuk jadi diri sendiri. Persoalannya sekarang, pada pandangan anda, adakah aksi santai seperti ini mampu mendekatkan lagi pemimpin dengan rakyat? Terima kasih kerana menonton Chua Viral TV. Jangan lupa like, komen dan subscribe untuk terus dapatkan update terkini tentang dunia hiburan Malaysia. Jumpa lagi di video seterusnya. Stay tuned untuk lebih banyak kisah sensasi.